Apabila jin dan syaitan ini berada di dalam tubuh manusia, maka jin dan syaitan itu semakin meletakkan diri mereka dalam keadaan yang lebih bahaya berbanding di luar. Kalau jin dan syaitan itu di luar, mungkin kita tak nampak, kita tak tahu. Tetapi apabila jin dan syaitan itu berada dalam tubuh kita, cuma kita perlu di manakah jin dan syaitan dalam tubuh kita ini duduk. Di kawasan kaki ke, tangan ke, kepala ke, tengkuk ke, di rusuk ke, atau di mana-mana. Oleh kerana jin dan syaitan ini dijadikan oleh Allah daripada api panas, maka kita boleh mengetahui di mana jin duduk dalam tubuh kita, iaitu apabila kita gunakan tapak tangan kita, kita pegang mana-mana bahagian tubuh kita berasa sangat panas, berbeza dengan kawasan-kawasan tubuh kita yang lain. Maka itu membuktikan bahawa jin tersebut duduk di kawasan tersebut yang panas. Dan bila kita tahu jin itu duduk di satu kawasan tubuh kita kerana panas tadi, maka kita boleh pukul kawasan tersebut. Walaupun zahirnya kita memukul tubuh manusia, tapi oleh kerana jin tersebut berada di kawasan tersebut, maka jin tersebut juga akan terkena pukul. Kalau manusia menerima pukulan itu tidaklah berapa sakit, tapi jin yang berada di dalam tubuh manusia tersebut akan merasai sangat sakit, sehingga jin-jin itu merasa tidak tertanggung sakit. Kerana itulah maka salah satu kaedah untuk membinasakan jin yang berada dalam tubuh manusia ialah dengan cara menyapukan air garam yang disebatikan dengan air cuka, kemudian kita pukul di tempat yang tersebut dengan cara yang tertentu yang sudah dipelajari. Bila dilakukan oleh perawat yang mahir, maka jin yang berada di kawasan tersebut akan merasa sangat sakit, sehingga mereka merasa kalau tidak lari daripada kawasan tersebut, jin tersebut akan keyakinan dia akan mati. Dan kadang-kadang jin itu pun bercakap, mati aku. Sebenarnya betul, mati aku. Kerana pukulan tersebut sangat sakit, boleh menyebabkan jin tersebut mati. Jadi kesimpulannya, jin-jin yang sudah meresap ke tubuh manusia, sebenarnya mereka meletakkan diri mereka dalam keadaan yang lebih bahaya berbanding dengan jin-jin yang di luar. Cuma manusia tidak tahu rahsia-rahsia ini, manusia yang takutkan jin. Bila-bila lagi apabila jin itu masuk di dalam kawasan perut, dalam perut manusia, lagi senang untuk membinasakan jin-jin yang berada dalam perut. Tapi oleh kerana manusia tidak mempunyai maklumat, ilmu, kepahaman yang betul, maka apabila jin berada dalam perut manusia sudah menggelabah, panik, sangat takut. Padahal bila jin-jin itu berada dalam perut, itu adalah peluang keemasan bagi manusia untuk membinasakan, memusnahkan jin dalam perut, iaitu dengan menggunakan benda yang bahan yang masam dan masin, seperti air limau nipis beberapa biji yang dicampurkan dengan garam halus dengan kadar yang secukupnya, lalu garam tersebut dilarutkan dalam cuka, dalam air limau tersebut, dan kalau boleh tambah sedikit air cuka, lalu diminum. Apabila air garam dengan air limau nipis tersebut, yang tentunya kita juga campurkan air yang telah kita bacakan doa, apabila air tersebut masuk ke dalam perut, maka jin-jin yang ada dalam perut itu tidak ada jalan untuk lari. Mau tak mau mereka akan mati. Kerana itulah maka orang tersebut akan mudah sembuh, kerana jin-jin dalam perut ini akan dimusnahkan dengan minuman air garam yang dicampur dengan air limau nipis, dicampur sikit dengan cuka makan. Dan perawat-perawat saya telah pun menggunakan kaedah ini lebih daripada 20 tahun, dan kejayaannya memang dapat disaksikan oleh semua orang, oleh saudara mara. Sebelum minum air tersebut, perut nampak busung, perut nampak keras dan bermasalah, terlalu sakit. Tapi bila diberi minum air garam dengan air limau nipis dan cuka sedikit dengan air doa, maka jin tersebut mati. Orang tersebut biasanya muntah-muntah dan kadang-kadang buang-buang air yang cair. Akhirnya jin yang ada dalam perut itu binasa. Maka dengan ini nyatalah bahawa jin dan syaitan yang berada dalam perut itu lebih mudah untuk kita binasakan berbanding dengan jin yang di luar. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.